Assalamualaikum, nama saya Tengku Nurhaliana Tasha binti Alaihissalam. Nama encik saya C24A209. Hari ini saya ingin menerangkan tentang era Rokoko, iaitu satu seni dan fashion yang terkenal pada abad ke-18. Rokoko ni dikenali dengan keindahan, kemewahan, kelembutan yang mencerminkan bangsawan-bangsawan di Perancis. Baiklah, sekarang saya ingin teruskan dengan asal-usul Rokoko. Rokoko ni dia bermula di Perancis pada tahun 1730-an selepas gaya barok yang dramatik. Jadi Rokoko ni dia berbeza dengan gaya barok sebab Rokoko ni lebih lembut, lebih indah, lebih menawan, romantis dan santai. Untuk ciri utama Rokoko ialah penggunaan warna pastel dan floral. Warna pastel tu seperti warna pink atau merah jambu, warna biru muda dan warna krim. Jadi penggunaan warna dan corak tu menunjukkan keindahan, cinta dan kehidupan santai golongan bangsawan pada waktu itu. Contohnya kita boleh tengok dekat lukisan The Swing, dia sangat menunjukkan aura romantis, keindahan golongan bangsawan pada waktu itu. Untuk fashion Rokoko ni dia lebih mewah dan feminin. Dia ada untuk lelaki dan untuk perempuan. Untuk perempuan, dia bergaun besar dan mempunyai perincian halus, iaitu seperti corak-corak floral di baju ataupun di gaun mereka. Kalau untuk lelaki pula, mereka memakai pakaian kemas dan jaket panjang serta memakai rambut palsu yang berwarna putih. Jadi pemilihan diorang adalah pemilihan warna pastel, iaitu biru, pink ataupun krim, kerana warna pastel tersebut melambangkan kelembutan dan keindahan. Baiklah, untuk gaya hidup pada zaman ini menunjukkan gaya hidup yang sangat mewah untuk golongan bangsawan di Perancis. Mereka suka berhibur dan menikmati seni. Rokoko juga bukan sahaja tentang rupa, tetapi tentang perasaan gembira dan keindahan dalam kehidupan seharian mereka. Kesimpulannya, era Rokoko ini membawa keindahan dan keanggunan dalam seni, fashion dan kehidupan. Walaupun era ini sudah lama berlalu, gaya lembut dan romantik Rokoko ini masih menjadi inspirasi kepada zaman moden sehingga kini.